Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat sains dalam Al-Quran siri yang ke-17 ini kita bincang tentang planet pula. Allah menyebut dalam Al-Quran planet ada 11. Kita mengaji sekolah ada 9 planet. Kemudian sekarang ini ada 8 planet. Mari kita tengok satu persatu. Allah menyebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Ingatlah ketika Yusuf, Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, iaitu Nabi Yaqub, "Wahai abahku, sesungguhnya aku telah bermimpi melihat 11 kaukab, 11 planet dan juga matahari dan bulan. Mereka semuanya aku lihat sujud kepadaku, yakni hormat kepadaku." Daripada surah Yusuf ayat 4. Saudara yang saya hormati sekalian, ulama menafsirkan 11 planet itu sebagai 11 adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi hakikatnya memang ada 11 planet. Kita mengaji di sekolah, planet ada 9, iaitu Mercury, Venus, Earth iaitu bumi, Marikh, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun dan Pluto. Hak tu dulu, masa zaman saya kecil-kecil dulu. Tapi baru ni tahun 2003, 31 hari bulan 10, ada planet baru ditemui. Kemudian ahli astronomi depa kaji lagi, kemudian mereka sahkan bahawa memang itu adalah planet. Jadi planet jadi 10 lah. Jadi 10 lah. Dan dipesah pada tahun 2005, 8 hari bulan 1. Jauhnya planet tu daripada matahari ialah 15 bilion kilometer. Oleh itu ahli-ahli sains ni dia tak puas hati kerana Allah sebut dalam Quran ada 11. Jadi mereka buang planet Pluto. Mereka bagi alasan macam-macam lah. Jadi kekallah 9 planet dengan planet yang baru. Padahal planet Pluto dekat sahaja, iaitu 5.9 bilion kilometer daripada matahari. Ataupun 6 bilion lah. 6 bilion kilometer. Tapi mereka buang planet tu jadi 9. Tetapi mereka tunjuk dalam, kita tengok dalam buku-buku sekarang ni, ada 8 saja planet. Iaitu planet baru pun mereka tak masuk, planet Pluto pun mereka buang. Jadi tuan-tuan, yang Allah Ta'ala kata 11 itu, satu hari orang Yahudi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Dia tanya, wahai Muhammad, apakah nama 11 planet yang Nabi Yusuf tengok dalam mimpinya? Kemudian Rasulullah jawab, setelah diberitahu oleh Jibril alaihissalam, Rasulullah kata, planet tu nombor 1 Jarian, 2 Taruq, 3 Dayyal, 4 Zulkanafat, 5 Qabis, 6 Wasa', 7 Amuzan, 8 Filaq, 9 Misbah, 10 Daruh, 11 Zulfaraq. Itu nama-nama planet yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah ketika Persatuan Astronomi buang planet Pluto, maka ahli-ahli astronomi atau astronomer Islam ini, mereka pun buat bantahan. Mereka kata jangan mengkhianati ilmu. Dah kita buat kajian, kita dah jumpa lagi satu planet, jadi 10 planet, iaitu mendekati 11. Jadi masa akan datang kita akan jumpa lagi satu, jadi 11 lah planet. Jadi kamu, maka hujah astronomer Islam ni, dia kata kamu Persatuan Astronomi ni tak mau menerima kebenaran Al-Quran. Sebab itu kamu buang planet Pluto. Dan kamu tak masukkan pun planet baru yang kamu jumpa pada tahun 2003 tu. Kan? Inilah ini peringkat tinggi lah. Kita cuma mengaji saja. Kita mengaji, kita nak bantah pun kita tak tahu, kan? Tapi kita yakinlah bahawa planet seperti mana yang disebut dalam Quran, bahawa ada 11 biji planet. Itu pun boleh kita bahas lagi. Kerana kalau dalam cerita Nabi Yusuf tu, bumi tak termasuk lah. Bumi tak termasuk dalam planet. Jadi ada lagi di angkasa tu, maknanya 11 planet selain daripada bumi. Tak apa, itu kita boleh bincang melalui maklumat ilmu yang kita belajar, kita boleh bincang sama-sama kita. Dan Allah memberitahu bahawa apabila kiamat berlaku, planet-planet ni akan jatuh berguguran. Wa izal kawakibun tasarat. Dan apabila planet-planet jatuh berguguran, itu berlaku kiamat lah. Berlaku kiamat yang amat dahsyat. Wallahu a'lam.